Ciri yang ke-53, larangan mengangkat tangan ketika salat. Antara hadis palsu juga ialah larangan mengangkat kedua belah tangan di dalam salat ketika rukuk dan i'tidal. Semua hadis batil serta pembohongan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis Ibnu Mas'ud, "Innama usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa shalla falam yarfa' yadayhi illa fi awwali marrah." Ada hadis kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku akan salat kepada kamu ataupun aku menjadi imam kepada kamu seperti mana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia mengatakan apabila Nabi salat, Nabi tidak mengangkat tangannya melainkan pada takbiratul ihram yang pertama. Selain daripada itu tak angkat. Riwayat ini tidak sahih. Ibnul Mubarak menyebut telah sabit hadis Salim daripada ayahnya, itu Salim daripada ayahnya Ibnu Umar tentang isu mengangkat tangan dalam salat. Oleh itu hadis Ibnu Mas'ud tidak sahih. Itu yang jadi perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata tak, takbiratul ihram aja yang disunatkan angkat tangan. Adapun majoriti ulama mereka memakai riwayat Ibnu Umar kerana Ibnu Umar menyebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan bertakbir ketika takbir setiap kali fi kulli khafdin wa rafa'. Setiap kali berubah turun, sama ada turun rukuk ataupun turun sujud, ataupun setiap kali naik. Okey, maksudnya bangkit daripada rukuk. Adapun bangkit daripada rakaat pertama, tu tak angkatlah tangan. Kerana ada hadis lain yang menyebut bangkit daripada rakaat kedua, iaitu selepas tasyahud awal, maka angkat tangan. Baik. Seperti itu juga hadis lain, salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar falam yarfa'u illa 'inda iftitahis salah. Aku salat bersama dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar, mereka tidak mengangkat tangan mereka kecuali ketika mana takbiratul ihram. Hadis ini terputus sanadnya dan tidak sahih. Hadis Yazid bin Ziyad daripada Abi Laila daripada Al-Bara berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi ila qaribin min udhunayhi thumma la ya'ud. Bara kata dalam hadis ni Nabi SAW apabila dia angkat takbiratul ihram, dia angkat tangan dia dekat dengan telinganya, kemudian dia tak ulang angkat tangan tu. Riwayat ini juga tidak sahih. Imam Asy-Syafi'i berkata sebahagian manusia telah menyatakan kesilapan hadis Yazid. Yazid tersilap dalam riwayat hadis ni. Imam Ahmad berkata hadis ini lemah. Yahya bin Ma'in kata Ibnu Abi Ziyad hadisnya lemah. Ibnu Adi berkata hadisnya bukan begitu. Maksud hadis tidak mahfuz, tidak terpelihara. Bukan macam tu sebenarnya hadis tu. Jumhur ahli hadis telah melemahkan hadis ini, mereka menyatakan hadis ini tidak sahih. Kemudian hadis Waqi' daripada Abi Laila, daripada Al-Hakam bin Miqsam, daripada Ibnu Abbas, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, daripada Ibnu Abbas dan Nafi' daripada Ibnu Umar, mereka berkata Rasulullah SAW berkata turfa'ul aidi fi sab'ati mawatin inda iftitahis salah wa istiqbalil bait was safa wal marwah wal mawqifain wal jamratain. Itu bukan Abu Laila tu, Ibn Abi Laila. Kedua-dua tangan diangkat dalam 7 keadaan. Yang pertama ketika permulaan salat, iaitu angkat takbir. Kemudian ketika mana menghadap kiblat, doa tadah tangan menghadap kiblat. Begitu juga ketika mana di Safa dan di Marwah, tadah tangan. Okey. Kemudian ketika mana berwukuf dan ketika melontar jamrah, itu tadah tangan. Tidak sahih jika ia disandarkan kepada Rasulullah. Yang sahih ia terhenti pada perbuatan Ibnu Umar dan juga perbuatan Ibnu Abbas. Okey, baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Khilafiyat, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Aun Al-Kharas, Malik telah menceritakan kepada kami daripada Az-Zuhri, daripada Salim, daripada ayahnya Ibnu Umar, berkata anna Nabi SAW kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salah thumma la ya'ud. Ada riwayat daripada Ibnu Umar yang menyebut Nabi ni angkat tangan ketika bertakbir, ketika mana takbiratul ihram, dan kemudian Nabi tak ulang. Bagi sesiapa yang menghidu bauan hadis, maksudnya siapa yang bidangnya hadis, yang ada kepakaran dalam hadis, kata Ibnu Qayyim, dia akan mendapati hadis ini palsu.
Hadis Abbad ibn Zuhair, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi awwali salah thumma lam yarfa'huma. Abbad pun kata benda yang sama, Nabi angkat takbir kali pertama takbiratul ihram, lepas tu Nabi tak angkat-angkat lagi tangan dia waktu berubah rukun salat. Ia juga adalah hadis yang palsu. Kemudian hadis yang dipalsukan oleh Muhammad bin Ukashah Al-Karmani daripada Anas secara mauquf, man rafa'a yadayhi fi ruku' fala salata lahu. Sesiapa yang mengangkat tangannya ketika rukuk, nak rukuk, angkat tangan. Yang biasa tuan-tuan buat. Kalau ikut riwayat ni dia kata fala salata lahu, tidak ada salat baginya. Salat menjadi batal lah. Maka Ibn Qayyim kata Allah mencela penciptanya. Maksud Allah Ta'ala mencela orang yang memalsukan hadis ni. Yang reka hadis ni, moga Allah celakan mereka. Baik. Ciri ke-54 yang saya bagi tahu tadi, yang sabit daripada Nabi, Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan ketika takbiratul ihram, nak rukuk pun Nabi angkat tangan, bangkit daripada rukuk pun Nabi angkat tangan. Baik. Ciri 54, manusia dipanggil dengan nama ibu di hari kiamat. Ini juga tidak ada hadis yang sahih. Okey? Antara hadis palsu juga ialah hadis berikut, annan nas yaumal qiyamah yud'auna bi ummahatihim li abaihim. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti akan diseru dengan nama ibu mereka. La li abaihim, bukan dengan la bi abaihim. Bukan dengan nama ayah mereka. Nama ayah ni dalam dunia je, nama ibu dalam kubur ataupun di hari kiamat. Tapi hadis ni tak sahih. Hadis ini batil. Terdapat hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan dia, iaitu hadis riwayat Abu Daud, kan? Ada riwayat Abu Daud yang Nabi SAW menyebut, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum atau kama qala. Sesungguhnya kamu akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama kamu dan nama ayah kamu, maka perelokkan nama kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Maka ia bertentangan dengan hadis ni. So hadis yang sana tadi sahih. Berkata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadis sahihnya, di bawah bab manusia diseru pada hari kiamat dengan nama bapa mereka, kemudian beliau menyebutkan hadis, yunsabu likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah biqadri ghadratih fayuqalu hadhihi ghadratu fulan ibni fulan. Imam Bukhari dalam hadis, dia nak tunjuk ada hadis sahih yang menyanggahi hadis tadi. Sebab hadis tadi kata kita di hari kiamat akan dipanggil nama kita bin dengan mak. Dalam riwayat sahih yang saya sebut tadi, riwayat Abu Daud, ni juga riwayat yang sahih yang menyanggahi riwayat tadi. Yang mana akan diberikan, Nabi kata akan diberikan bagi setiap orang yang mungkir janji. Dia buat janji, lepas tu dia mungkir. Mungkir pada janji, nanti dia akan diberikan satu panji. Dia akan diberikan satu panji, yang mana pada hari kiamat nanti dia akan diberikan panji biqadri ghadrati, dengan kadar janjinya. Dengan kadar janjinya. Maksudnya apa yang akan ditulis pada benderanya tu, panjinya tu, apa yang dia mungkir tu. Okey. Fayuqal, maka dikatakan kepada dia, hadhihi ghadratu fulan ibni fulan. Inilah pembohongan, pengkhianatan fulan bin fulan. Dia tak kata fulan bin fulanah. Kalau perempuan, kalau dia disandarkan pada nama ibu, dah tentu dia kata fulan bin fulanah. Tapi Nabi kata fulan ibni fulan, maksudnya masih nama ayah lagi lah. Masih nama ayah. Okey? Dalam bab ni ada hadis lain yang sahih lagi, iaitu yang saya sebut tadi, hadis riwayat Abu Daud. Bukan hadis ni saja.